Anda sedang mendengar Backyard Boys Podcast. From Sisike to Long Hill, dari 07 to Long Hill, kita lepak we just to Kampung Fajar dalam Long Hill. Simba kata cause we real, come lepak di Backyard Boys. We just the realest, not the illest, just nonsense but no less. Sisike to Long Hill, dari 07 to Long Hill, kita lepak we just chill. Simba kata cause we real, come lepak di BYB sama Ruhin Yasin, insya will be. Tak naik betul lah. Oh panas. Oh. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, marilah datang ke rumah abang. Dah habis lah. Yeah. Aku dah habis lah. Alamak, dah habis lah. Alright, tunggu dia habis. Yeah. Okay, selamat kembali di lagi satu episode Backyard Boys for Real. Selamat Hari Raya semua. Assalamualaikum kepada semua. Selamat Hari Raya. Selamat kembali kepada lagi satu episod Backyard Boys versi Raya Edition. Amin. Dan saya mengesahkan yang saya dah nampak. Anak bulan keluar. Aku tak akan boleh buat benda-benda gini je. Anak bulan keluar di malam Jumaat. Dan juga mereka akan keluar. Betul. Alright guys, apa khabar dan selamat kembali lagi lah di lagi satu episod. Masih on the Raya Edition. Kalau korang dah dengar the previous episode, kita berbual pasal sikit kita punya apa tu nak cakap, Ramadan recap on the first part of the episode. Dan second part kita berbual pasal baju kurung, kita berbual pasal ni. And kali ini punya episode kita akan berbual lebih pasal raya lah in general lah, because it's still okay lah. Kita punya, we are a bit late to the party, because most of the other podcast ni semua dah keluarkan raya punya episode. Kita baru nak keluarkan, tapi tak kisah. Kita Melayu, on time on target. Betul. Carry on. Tadi aku cakap on time on target. Fire. Fire is watch your front. Fire is watch your front. On time, on target, virus. Alright, so okay. Ada juga episod kali ini dibawa kepada anda oleh Bagade. Dah mula. Anyway guys, aku nak share this. Sekadar menanti. Tak tahu aku kasi share ke tak. Tak apalah, nanti off air aku share dengan korang. Okay pasal dia belum jadi lagi. Okay, belum jadi. Okay, exciting. Kalau kita soon boleh share, senang kita kata akan dia share. punya macam apa tu, Something big is happening. it's not something big lah, it's something small, but small. it's another level lah. And You can find us somewhere nanti. Gitulah. Bazar Ramadan 2026. InsyaAllah. Amin. Mahir. Nak break even pun susah kalau jual bergedil. Nantilah, tunggulah orang kalau siapa nak collab insyaAllah. Betul. Dan juga cakap pasal makanan-makanan hari makanan-makanan yang korang dah makan. Aku tak tahu korang pasal makanan hari raya ni. Makanan hari raya yang korang favourite ni semua. Bilangkah aku before this kan, bilang aku apa korangnya favourite makanan raya every year yang tak akan miss lah. Kena ada. Okay lah, korang start dulu. Pasal aku ada satu cerita panjang sikit pasal makanan. Cerita panjang? Tapi makanan yang tak akan miss Okay, aku ambil ayam masak merah macam. Alright. Hari raya mesti ada punya ayam masak merah. Alright. Yes. Okay, tu aku punya lah. Kau? Sambal goreng paru. Sambal goreng paru. Dan aku ingin sambal sotong. Sambal sotong. Sotong Sotong masak hitam. No, sotong ni Zik kembang deh. Sotong kembang. Itu nak kena makan. Itu Sotong sama kembang. Sotong. Sotong.
Oh, aku boleh share pasal makanan ni. proceed dulu. Okay. First of all, aku nak remind korang lagi sikit. Kau ada tengok Khairul Aming punya video? Ya. Dia ada keluarkan, dia ada cakap yang tahun ni adalah batch yang paling teruk sekali. Semua ikut cara dia masak tapi tak menjadi. Okay, lah. aku nampak kau nampak those video kan, yes, dia dah recap. So biasalah dah nak ujung-ujung Ramadan tu kan, nak masuk raya, walaupun dah semangat kan. Aku cari resepi, apa tu nama dia? Rendang. Kau pergi Alright. sing-song pukul 2 pagi lagi ke? Oh tidak. Ini Tak, tidak. Okay, so what happened was on the last day lah of Ramadan, aku cakap dengan wife aku, babe, and it was already 2 PM tau. Aku cakap, babe, I rasa macam nak makan makanan raya untuk buka ni. So dia tengok aku, dia cakap, babe, ni dah pukul 2 siap. Macam mana nak pergi masak? You pergi kedai lah beli. Aku cakap, okay, on lah, I pergi lah. Pasal I nak apa, I pergi. Okay, so cut the story short, aku request 4 lauk. So wife aku dengan aku dah World War 10 kat dapur. Tapi we made it just in time. Okay, kita buat 3 lauk, sempat Okay. sampai buka. Alright. So dah habis, dah buka, aku dah makan sikit, dan baru the 4th lauk siap. So the 3 lauk is lemak udang, Okay, lemak udang. sambal sotong tapi ada petai, Okay. sambal goreng paru, and rendang tapi kita pakai ayam sebab daging tak sempat lah kalau kau nak kasi empuk. Kau nak pakai slice beef pun is not the same lah. So dia kan nak kena pakai that brisket part kan. Ya. Kalau rendang, Pakai wagyu. oish, jangan. Nah, high end Jangan kawan. So about sambal goreng paru tu, aku dengan wife aku ambil cheat code sikit. So kita beli paru berempah. Instead Paru of berempah, okay. paru berempah yang frozen kan, kita just goreng, potong-potong, kita campak dalam je lah. Okay. So still dapat sambal goreng paru. Telan dia bro. Sedap. Favorite bro. Yes. Makan dengan lepat. So yes, we got that 4 lah. The end yang to my surprise, aku pagi raya tu, lepas solat raya aku turun Sheng Siong ada jual ketupat dengan lemang bro. Alright. So kira dah ready to eat lah. So Ready untuk to aku eat macam lah. rezeki lah, dapat lah makanan-makanan raya. Yes, itu je lah. Alright. Oh sorry, last Bila pak makan laju kau. pasal rendang tu bro, Okay. kau yang masak bro. Baiklah, bagi saya. Okay, dia honestly dia tak menjadi macam mak-mak kita punya. But First time try. first time try, Okay and lah. wife aku approve. Kira kita almost there. Almost there. Dia seakan-akan lauk, I think some countries call it lauk kalio. Oh, okay. Ayam Wah, aku kalio. pernah dengar. Yes, dia almost dengan rendang. Dia punya, actually rendang ni dia punya kerisik lah, yang that coconut yang buat dia rasa rendang lah. Dengan apa tu, is it daun Serai. bukan daun serai, Daun kari? daun kunyit. Kau punya. Daun kunyit tu akan kasih the smell lah. Tapi yalah, Kau dah macam profesor makanan tau. yes, correct bro. Thanks to Khairul Aming. Kepada Khairul Aming kita buat tak jadi. Aku nampak sana. Aku nampak mostly dia tengah Dia Kek. bukan daun serai kan, batang serai kan. Daun Daun, ada daun serai serai kau juga. hiris-hiris kan, kasih macam hairline gitu, campak banyak sikit, kasih dia bau naik. Yes. Yalah, but of course aku still a lot to learn to make rendang, to make the perfect rendang. Maybe Gordon Kau Ramsay punya punya rendang, kau punya crispy. rendang masuk lah. Kau punya rendang kau letak daun limau. Kau Ah, iris daun limau. Daun limau purut kan. Ah. I skip that. Aku skip that. Aku skip apa tu, ketupat jintan. Semua aku skip dulu sebab dia paling simple punya recipe. That's why aku call it more to kalio lah instead of rendang. Tapi ada taste dia. Jadilah kira kan. Pasal Okay. tahun ni pun ni cerita sedih sikit, tapi mak aku pun dah jual rumah. So mak aku dah duduk dengan abang aku, and diorang pun tak plan nak masak lah. It was not like macam Understand. last few years lah whereby mak aku akan masak. Tapi Understand. aku dapat lauk-lauk daripada neighbour. That's the best thing pasal raya lah. Ketam Neighbor lemak. bagi. Apa dia? Oh tak, ni kali neighbour aku kasih lauk raya lah. Apa tu? Rendang daging. So aku dapat rendang daging juga. Yalah, in the end aku dapat lah lauk-lauk raya. Yes. Yes. Mana? tak habis. Mana. Aku have to say, Yes. for first time try, Yes. usually you will go with the simplest recipe you Yes, can find correct. lah. Because aku tahu kadang kita macam nak masak, kau nak sedap kau Betul. sometimes you overcomplicate things. Correct. Nanti kalau tak macam-macam nanti tak edit. Betul. So the simplest recipe are the best. Betul. And of course aku insyaAllah next year aku pun akan masak lah. Betul. Benda-benda ni InsyaAllah. And aku tak salah aku pernah try wife kau masak lemak udang. Oh yes, of Yang kau course. pernah bagi aku try Of tu. course, lemak udang Lemak is udang wife dia baik. baik Sedap. bro. Wah, dah ramai approve lah kan. Hmm. Tapi kita tak jual lah bro.
Aku tadi pun nak cakap nantikan Begedil's rendang. But anyways, aku bila Pak Begedil. Tahu Begedil letak rendang dalam Mak jangan Padu, kasih idea lah. Boleh kita boleh try trial and error. tak pernah ada orang bikin. Kau bikin lah first. Boleh, Tapi insyaAllah. kau letak sini dulu lah. Okay, of course. But anyways, aku bila Pak masak-masak ni aku ada baru punya phrase yang Apa? aku keluarkan. Masak tu semua orang boleh masak. Tapi makan tu tak ada orang. Ada yang kira macam tak semua orang boleh makan. Okay. Yes, pasal apa? Dia tweak to your own taste, Pak, bro. Masak tak semua orang boleh masak. Masak semua orang boleh masak. Semua orang boleh masak. Bila Pak nak makan tu apa yang kau masak tu, tak semua orang boleh makan, bro. Okay. So this Ada yang tak boleh accept lah. Ini another quote dari kau Yes, So yes, itu yes, the yes. second quote. Kau punya tulis. first quote is kalau tak ada benda baik nak cakap, lebih baik tak payah cakap. Zip lah. Aku nak kan. tukar sikit, lebih baik zip lah. Alright. Syah, kau lah apa? Quote. Bukan quote, bukan quote. Aku nak cakap masak boleh seorang Dia masak. ada satu quote. Makan jangan seorang makan. Tak, sebab kita tahu antara kita tiga Aha. yang paling pandai masak antara kita yang kirakan the fasih lah. Correct. Syah lah. Correct. Ya. Dia ada satu quote. Quote dia apa? Mana? Yalah, tapi betul lah, aku agree lah. Masak semua kira ikut cita rasa rasa masing-masing. tekak masing-masing. Betul. Kau boleh follow, kau boleh ikut resepi, tapi for it to turn out exactly will never happen. Correct. Ya, sebab tu macam rendang, kau punya tak ada apa? Daun 50 50. and all this lah. Macam kalau aku masak rendang, right, aku berenang aku suka dia kering. Yes. So kering betul-betul, daging dia dah empuk. Dan Mm. aku normally for the serai, right, aku tak akan potong. Aku akan tumbuk serai tu. Tumbuk. Aku tumbuk dan Ikut sikit tangan. Kesian aku serai tu. dan aku kira lain orang punya cara masak lain. Betul lah, Batu of lesung course. lah. Batu lesung lah. Baik. Exercise. Jarang orang pakai batu Tapi lesung. kan untuk aku Kata macam dia sebelum Betul lah batu lesung gini apa? makin panjang tak? No, what? Apa tadi aku sampai point aku lupa dah cakap. Batu lesung. Bukan batu lesung. Dah tak apalah, silakan. Silakan continue. Tak itu je. Oh, tu Pada je. aku semua orang punya cara masak lain. betul. Walaupun nama dia rendang, Mm. tapi it all will come out different. Tapi Correct. for kau this year raya first day kau masak ke atau Tak aku tak masak. tak masak? Kau cakap kau pergi rumah nenek kau kan? Ya. Macam dia masak. Apa dia? Nenek masak. Masak. Mesti Nenek shoot. masak shoot dia, Dapat air tangan nenek ni. Ini aku masak ayam rendang. Ayam rendang. Ada lagi? Satu je. Mana kau kena cakap mana? Mana? Oh, mana? Sini. Kat dalam. Alright. Tak, tapi kira aku pergi rumah nenek aku kan. Aha. Kan. So biasanya every year rumah nenek aku Aha. mak aku hantar lauk, makcik-makcik aku hantar lauk apa gini. Mhm. Tapi every time kalau aku pergi rumah nenek aku tanya nenek aku, nanti lauk apa? Hmm. Nanti nenek aku cakap, nenek masak ni. Tapi ni ada mak kau bawa, makcik kau bawa ni. Tak nak, nenek masak. Betul. Of course. Pasal apa? Nenek punya air tangan masak lain tu. Betul. Because dia aku Traditional rasa, ya je. traditional dia. Bro. Tu And orang lama ni. selagi masih ada, makanlah masakan. Betul tu. Selagi masih ada Nanti nenek, rindu tu. hargailah masakan nenek. Before that minta resepi dulu. Betul. Apa minta resepi. Tapi kalau aku rasa kalau for masak, Mhm. aku will go for a simpler recipe macam kau, Masih? but aku will tweak it macam ikut suka cita rasa aku. Betul. And sometimes kau tahu aku will call it let's say aku masak rendang, Mhm. aku will still call it aku masak campak-campak. Ya. Because sometimes you wouldn't know what actually kau masuk kan. Betul, betul. Tapi memang masakan Melayu semua kebanyakan lauk campak. Betul. Yalah. Tapi kan aku Kan rasa kan Gordon Ramsay pernah dia nak try ikut. Habis kan dia cakap ikut rasa. Yang Oh, dia, ya. Dia belajar Okay, dengan okay, daripada okay, makcik okay. dia kan. Makcik cakap, Eh. no, tak ada kira tak ada Dia tak ada ukuran. tak ada ukuran, Ah. ikut rasa. betul. Ramsay pun dah macam, Aku nak share apa tau. Banyak video-video kat TikTok yang aku tengok kat social media. Resepi-resepi dia akan cakap macam itu. Secubit garam. Aku literally cubit garam tu aku letak. Wife aku dah kikik kat aku tau. So sekarang wife aku is tukang ni. Aku cakap, okay babe, you rasa gula pun banyak? Sous chef ah. Yes. Alright. Ni banyak. Dia kira dia just ikut dia ni. I rasa ni you boleh letak 2 scoop lah, something like that lah. Okay. Tapi resipi dia aku yang ni lah. Tapi but serius lah, lauk-lauk Melayu aku perasan kan mesti ada bawang putih, halia, kunyit, lengkuas. Lengkuas aku tak pakai. Ini
ini lima macam base the base of everything. Dia kira dia punya Serai. basic 6 lah. 6. basic tu base lah. Betul. You blend semua. Ada orang blend semua. Lepas tu tumis sampai minyak pecah. Kan the next meal lah. Yes, betul. What makes it that lauk lah. Okay, korang sebelum masak apa-apa kuah, cakap pasal ayam Okay. Korang sebelum masak ayam merah ke lemak ke apa, korang goreng tak ayam korang? Aku prefer lah. Kau prefer goreng ke? Aku tak. Sebab aku pun tak. Tapi aku konflik dengan family aku dengan partner aku. Okay. Sebab kalau aku masak, diorang aku Goreng dulu. And aku pula aku tak suka goreng. Aku suka ayam masuk Soft-soft aku suka soft-soft. So kadang-kadang nak masak aku kena ketuk garam macam bila tengah masak tu. Aku akan buat dua bahagian. Of course. Bahagian aku Kan sekali. ada cakap dia suka lembut-lembut. Betul juga. Sebab tu aku tak pakai batu lesung. Sotong siapa lembut. Okay, so tadi kau cakap pasal tradition, kita berbual pasal makan. Yes. Aku ada satu mini game untuk kita for this kind of topic. Okay, mini game. Alright. Let's go. So macam how this game goes, aku takkan main ni game, is only korang. Sebab aku Host lah dah- kau, host lah. Aku host lah Okay. So kita akan stop lagu dia. So this will be, kalau kau dengar ni, tadi aku salah pencet ni ticking. So there will be 10 second untuk korang untuk jawab. Okay. Alright. Turn by So turn nak- ke? Tak turn by turn. Meh terkejut Syul. Okay. Yes. So bila kau nak dengar timbak tu, kira kan that's it. Squid Game lah. Squid Game lah. Oh, Squid okay. Game. Okay. So ni sekejap je. Dia belajar So- Thanos punya satu lah. Oh, Squid Game. Dongol Itu dia, English dongol. kan? apa? Squid Game English. English. Sotong game lah. Melayu permainan sotong. Sotong siapa lembut? Sotong siapa kembar. Okay. So antara korang dua. Okay. Okay, antara kita korang dua. dua. Siapa Okay. nak mulakan dulu? Yang tua. Yang tua. Pakcik. Cik silakan cik. Okay. Silalah. Baiklah nak. Alright. Okay. So aku dapat this question. Aku dapat jawapan ni daripada simplyenak.com. Simplyenak.com, So okay. Jawapan ke soalan? tak, ni soalan aku, tapi jawapan ni is aku ambil randomly. Oh, Daripada- okay. So dia ada total of 11 answers. 11 answers. Okay, tapi korang cuma need to get 5 je. Okay. Sebab kalau aku bagi korang ni pun licin lah kan. Betul. So soalan aku adalah, So dia start dulu alright, Okay. kau start dulu Okay, boleh. Soalan aku adalah, within this short time of 10 second, what are the 11 traditional food of Hari Raya? Okay. 11. Yes. Tapi Okay. kau can minimum bagi 5 lah. Lauk. Traditional food. Okay. Tak kisah lauk apa. Okay, ready? 3, 2, 1, go. Rendang, lemak lodeh, lontong, lemang, ketupat. Lagi apa? Alright. Okay, so tadi kau bagi apa? Rendang, lemak lodeh, ketupat, lontong. Lepat. Lepat apa sih? Dia macam yang ada kacang. Dia macam betul. dia kacang, dia punya rebus dengan santan. Okay. So technically kau cuma dapat 1, 2, 3 je betul. Oh, serius lah? Ni according to Okay. this website lah, okay? Okay. Alright. So aku akan bagi reveal the whole answer lah. Okay, Okay. boleh. And satu answer ni korang tak akan percaya. Okay. Sebab aku pun bila nampak aku tak percaya. Okay. Alright. Okay. Listen. Okay. Ready? Okay. In 3, 2, 1. Ketupat. Lemang. Dodol. Rendang. Ayam masak merah. Nasib Alright. baik dapat 5. Kau cuma dapat dalam answer sheet ni kau cuma dapat 4 je betul. Oh, nampak dah. Alright. Okay. Dul lah, dudul. Apa yang salah tu Alright. satu? Sekejap. Bagi masuk lagu raya balik. Aku nanti nak kena edit sebab aku nak kena potong ni starting ni sikit. I see. Alright. Tak apalah, kau yang buat kerja kau. Alright. So Yes sir. tadi mana kalau korang cakap rendang, betul. Okay. Lontong, betul. Okay. Ketupat, betul. Okay. Kau cakap dodol, betul. Betul. Kau tahu asal tak? Pasal aku dengar ni. Oh, mesti ada wajib kan? Wajib tak ada. Oh, pasal yang wajib dan dodol. Okay. So kau cuma tadi cuma dapat tu 3 betul. Okay, so aku akan list down the 11 traditional food according to simplyenak.com. Okay. Okay. Number 1 will be lemang. Okay. Number 2, ketupat. Okay. Number 3, rendang. Number 4, bubur lambuk. Okay. 5, dodol. Okay. 6, lontong. 7, serunding. 8, sayur lodeh. Okay.
9 kuih muih, Okay. 10 asam pedas, 11 sate. Manakah so ini lagi satu soalan. Okay. Antara 11-11 ni, mana Okay. yang paling kau tengok out of the ordinary ni? Tak ada, kau bilang aku siapa ni. Simply enak meh. Just Aku website. nak pergi rumah dia. Okay. Masa aku nak cari asam pedas lah Syul. Okay. Out of the ordinary. Bubur lambuk. Kau betul, asam pedas. Ha. Bubur lambuk bulan puasa apa? Bukan Aku- raya. Pada aku is asam pedas. But asam pedas is not really traditional food for hari raya lah. Oh sure. Yeah. Sebab tu aku cakap aku nak pergi rumah dia. Aku nak pergi rumah admin. Asam Yeah, pedas but ikan still- pari cakap dia. Tapi still of course there's no right or wrong answer. Correct, Sebab correct, ini correct. is just aku ambil daripada di website. Tapi yeah, there was total kau menang lah this game. Okay. Because kau dapat 4. Betul. Betul. Kau kalah. Macam gitu je. tak terjun. Okay, jap. Ada lagi game. Jangan. Ada lagi satu. Oh, ada. Sensitif. Okay, lagi satu pasal apa? Okay, lagi Roughly satu. pasal aku nak select aku punya game satu. Untuk korang dua pula. Jap. Aku punya question ni kamu start pula. Okay, lagi satu nanti pasal sama-sama pasal lagu lah. Okay, then aku dulu lah. Kita Okay. masuk aku pasal aku inject. So kau Aku Lagu impromptu. tradisional. taklah nantilah. So apa kau nak inject game kau pula? Impromptu sama. Okay, so kau nak Okay, timer? kasih 10 second untuk kau start dulu lah. Okay. Lepas tu kasih 10 second Alright. untuk dia. Okay, ready? Okay, boleh kejap Stand by Sabar. Okay, we cut the music first. We cut the music first. Okay. Alright. Apakah dia punya ni? Nak kedeng tak? Tak payah. Kau dah kena get ready. Pasal aku tanya je kau kena start. Alright. Okay. Sekejap, siapa dulu ni? Dia. Dia dulu, okay. Yes. 1, 2, 3. Name me all the kuih yang kau tahu. Nutella tart, kuih tart, Kuih tart. makmur. Bagi tiga je kau ada. Laju ni tu 10 second. 10 second. Betul Dia dapat kau tiga je. Instagram. So kau kena beat 3 je bro. Aku bagi game. Come on man. Okay, ready? Oh sekejap. Tak boleh pakai Nutella tart. Kuih tart. Makmur. Okay. Tak boleh. Okay, ready? Ready. Beat 3 and you are winner lah. 10 Sekejap, second. tak boleh pakai apa? Kuih tart, Nutella tart, makmur. Tak Okay. boleh. Pasal dia dah pakai. Okay. Makmur tak boleh. Okay, are you Makmur ready? go out. Okay. 1, 2, 3, go. Kuih lapis, putri salad, baulu, kuih layang-layang, Okay. talam lauk. Okay, kau dapat 5. Wah. Kuih Lima. Sekejap, kuih lapis mana? Hari raya orang datang makan. Kek lapis lah. Kek lapis. Oh, kek lapis. Kek lapis Kau cakap ada. kuih lapis? Kuih lapis ada apa yang colour-colour tu? Hari raya? Ada. Ada. Okay. Okay, kau Apa nak lagi? try juga. Putri salad? Putri salad. Aku tak mahu. Ada. Putri salad mana ada? Ada lah. Putri salad is everyday kuih. Ini yang aku pernah makan lah. I see. Time rumah saudara Alright mara. lah. Tapi dia 5 dia dah menang. Tak boleh Kau lah. nak try? Aku out lah. Mana Tak payah, kau tak boleh aku pakai ni host. semua? Host. Oh, kau tak nak. Tak. Aku sibuk dah 5, dah 8 korang dah sebut. 4 plus 4 more 9. Aku nak kena elak jauh lah. Okay. Aku dah. Okay. Kau ada. Then kita dua kena main. Sekejap, okay. So, kau nak bilang soalan dia dulu ke atau kau terus nak masuk? Aku Sebab aku rasa pressure tadi kau terus masuk kau Betul, bagi pasal aku dia gitu. senang. Okay, aku bagi soalan dulu Okay, boleh. Kasih aku 5 perangai orang bila datang beraya. Wow. Okay. Okay. Kau nak siapa start dulu? Kau start dulu. Akulah. Okay. Okay. Lepas tu kau dah tak boleh pakai lah. Apa yang kasih 5? Kasih sebanyak lah. So tengok berapa banyak aku cakap. Lepas tu dia maintain lah. Dia nak ada lagi banyak. 5 je. Okay 5. Aku Okay. try 5 kalau aku boleh fikir Okay. 3, 2, 1. Kerek, angga, sombong, bengis, busuk. Tak masa aku perangai macam mana tau. Kira macam datang rumah kan. Makan kuih sikit je. Lepas tu tunggu. Lepas tu okay, nak dalam 10 saat kau nak aku cakap apa? apa-apa lah yang Okay boleh lah, fikir okay. Sekali start aku ingat. Mana dah kalah lah. Dah tak boleh lah. Tapi aku tak faham dia punya konteks. Okay. 3. Okay. Bukan perangai. Kira 5 perkara yang orang akan buat bila Okay. datang untuk beraya di rumah saudara mara. Okay. 3, 2, 1, go. Makcik tanya dah kahwin ke belum? Dia apa tu? Sekarang kerja mana? Dia tanya kerja mana. Dia nak tahu orang sibuk kerja mana. Alright. Aku ready. Okay. Apa ni? Tak boleh pakai itu dua Okay, boleh. 3, 2, 1. Orang tanya dari mana?
dah banyak rumah pergi. Orang duduk tapi tengok orang tengok. Yang last part apa tu? Tak, aku nak cakap tak. Aku nak cakap ni apa ni, kau tahu bila satu orang datang, dia kira introvert lah, macam dah duduk tapi tengok orang je. Tengok tapi tak berbual. I see. Ada kan orang perangai Gen Z lah. Gen Z. Susah juga tau tu. Okay. So actually Aku try. Okay, Okay, try. Kau try. in 3 2 10 second je kau ada. 1. Perangai tanam kuih. Perangai dah makan lepas tu buang wrapper kat dalam. Wah, Perangai lepas tu air kasi habis. Perangai lepas tu makan sikit lepas tu Tapi tanam kuih tanam kuih Kau dapat berapa? kira antara members lah. Aku 2 je. ambil kuih letak kat tepi makan. Ya, Tak kasi okay. orang lain. lagi-lagi Okay. kalau kau nak kena kuih layang-layang, kau akan nampak satu orang Tak. pegang botol. Popiah udang tu. Popiah udang pun sama. Tapi Pasal apa? Aku pergi rumah macam aku pegang. okay. Cannot lah. Popiah udang cannot. Layang-layang cannot. Why? Just to talk more a bit. What is one kuih that kau look forward to? Sekarang Kalau pergi rumah orang. hmm, Tak payah game. Ni bukan game ni just tahu. Pak Mo. Aku rasa will be kuih tat lah. Traditional kuih tak lah. Ya, because aku like to go to Orang tua sikit lah. tak, because aku like to go like rumah-rumah aku. Hmm. So like aku will just taste kuih tat from a different seller atau I see. either. Tapi aku suka kalau the apa ni host dia punya kuih tat is dia buat sendiri. Okay. Confirm sedap. Kau ada? Makmur lah. Makmur lah. Sekejap. Rempeyek is it part of it? Rempi is cool. Okay lah. Common punya kira snack. Crackers lah. Crackers. Aku sekarang pergi rumah orang, aku try orang punya rempeyek. And semalam was apa? Second day of Raya. Semalam anak aku yang first, Amara, dia punya classmate back in preschool, Cina tau. Kita pernah exchange number lah, bapak dia dengan aku kan. So bapak dia message cakap, are you guys at home? So aku cakap, nak datang raya ke? Aku cakap, ya bro, can come lah. Dia cakap after 7:30 come lah. So dia datang, dia hantar kuih-kuih sikit, ada rempeyek 1 tin dengan 3 botol kuih. Habis dia kasi anak aku duit raya lah. Dia cakap anak dia selalu sebut-sebut anak aku suruh nak jumpa lah kan, nak celebrate this moment. Orang pun tinggal few blocks away. Bro, rempeyek dia kasi, nanti sebelum balik nanti korang try. Gila babangs. Gila babangs. Okay, nanti. Nanti Mana? try. Mana tak sempat. Tapi banyak, tapi masih banyak. Boleh makan. Okay, sebab cakap Okay. pasal ni, kau pun masuk topik yang pasal ni kan. Sebab aku ada satu juga nak tanya pasal apa ni benda-benda yang orang akan tanya during raya. Kan. And also aku akan nanya apa ni, macam mana korang nak try to avoid awkward conversation. I see. Korang pernah tak in that predicament where korang just ada satu zaman mana kau datang, dia tanya kau satu out of awkwardnya question, terus tiba-tiba the situation is awkward. Okay, so how to get out of the situation? Yes. Okay. Terus pasal. Okay, so aku aku recently Aha. apa ni, family aku sama mak aku lah. So before kita keluar pergi rumah saudara mara aku, ada abang aku datang lah Okay. dengan family dia. Aku dengan abang tak rapat sangat. Okay. So abang aku datang tu apa ni, datang rumah. Kau tahu aku jadi, sebab aku tak berbual, so aku kind of jadi introvert, aku balik aku jadi maid. Mate. Just kemas rumah. Just to avoid conversation. Aku just to avoid conversation. I see. Dengan ni aku just cepat pergi dapur, siapkan makan, just tunggu atau siap kemas dapur. Tu lah kerja aku. I see. So kau mate lah. Kau Aku pilih jadi- jalan aku mate lah. Aku pilih jalan maid lah. Okay. Korang lah macam mana korang nak keluar, macam nak start a conversation dengan orang atau to get out of a awkward situation? Okay. Kau nak start dulu ke aku? Okay. Kau luar. Okay, kalau to start a conversation, Hmm. usually aku akan tanya a very cliche question. Okay, apa Macam kata? for example, macam tu hari one of saudara aku, I heard lah that dia tengah going through bad time dengan dia punya partner lah. Tapi aku tak nak terus tanya kan. So aku start tanya, sekarang duduk mana? Aku cakap, I mean we haven't catch up for a long time. So sekarang you duduk mana kan? Kau duduk mana? So dia cakap dia masih duduk dengan bapak dia. Pam. So aku dah tahu lah. Okay, ni confirm. So aku tunggu jap. Kali dia yang, you don't know what happened.
Tada. Alright, Aku cakap, alright, that's so good, the that's good. question leading there kan. Alright, Aku cakap since now you mention, share about it lah. alright, that's good, that's good. Itu satulah aku tanya dia question that might lead to the apa yang aku nak tahu. Number Okay. 2, macam mana nak elak kan. Okay. Ini aku dengan wife aku dah biasa. Okay. So wife aku, kita ada that one guy, Mhm. that family or one lady in the family yang akan berbual benda yang tak ada kena-mengena lah, tapi hari raya pasal nak berbual kan. Faham? So kalau aku dah pernah cakap wife aku, kalau lama sangat je dia panggil aku. Yeah, so that's how I get out of awkward situation lah. So Okay, nanti wife okay, aku understand. macam, babe sini tak tolong anaknya pampers ke apa. Okay. So aku dengan wife aku lah, kita dah team up lah. So kalau aku nampak dia pun dalam ni kan, aku akan tarik dia lah, panggil dia. Tapi tak fair tu kau dah team up. Kalau kau seorang? Oh, kalau aku seorang Ya. play the daddy card lah. Oh, daddy card. Okay, Macam for understand. example letak lah aku berbual dengan pakcik ni kan. Okay. Tadi pakcik ni cakap, tak bagus ni gini. Cakap cik kejap mak anak saya nangis pula. Padahal dia tak nangis tau. Anak saya dengar macam anak saya nangis. Macam itulah aku pakai daddy card lah. Faham. Nak Syah? settle lah nak. Aku so far, kalau nak kata pasal raya, normally tak ada question-question yang aku will try to avoid. Tapi pasal mostly bila aku pergi rumah saudara-mara kan, yang banyak berbual kira makcik-makcik. Aku normally will duduk one corner kan, punya aku pergi tengok TV lah. I see. Jarang lah berbual. Aku kira dengan cousin-cousin aku pun kira macam kita pun will interact, tapi is only we will talk only bila macam tengah sokong tu kan. Kalau kat dalam rumah, kita buat tengok TV lah. Kira dia kunyah guy lah. Ada punya kan. Dia punya guy lah. Pasal Alright. saudara aku kira sebaya umur aku actually tak banyak. Mhm. And most of them pun macam kira macam kakak saudara aku dah kira dah kahwin, abang aku dah kahwin. Mhm. So dorang ada anak dorang kan. So dorang will be busy attending to their kids. So yang macam kira macam aku dah walaupun dah kahwin aku belum ada anak. Saudara aku pun kira belum kahwin lah. So we will be the one that okay, one corner is our group. Pasal it's just like one or two of us only. I see. Okay, faham. 2, 3, tak banyak. So Okay, kita will okay. just like duduk one corner, dengarkan dia, tengok orang berbual. Okay. Kau tahu standard lah, makcik-makcik kalau dah jumpa kan, diorang punya kecoh kan. Kita The tengok, gangs lah, the makcik gangs lah. kita Correct tengok, senyum, ketawa, dah. Betul. Alright. Cukup time balik. Aku ada satu this year raya, aku ada kata yang video yang kau ambil nanti kami ingin mengucapkan the whole family akan pergi selamat hari raya tu kan. Dia kata makcik-pakcik kecoh, makcik-pakcik aku lah semua tengah kecoh-kecoh kat belakang kan. Aku dalam video tu kena tangkap so. Aku tengah tengok TV, tak fokus. Sekali kira diorang dah pergi selamat hari baru aku join yang last part raya, aku step lah. Aku tak fokus tengah tengok TV kan. Tapi TV rumah tu pergi on Hantu Kalimah punya cerita. Oh, tengah terbest macam lah, dia cerita punya best lah. climax tu kan, hantu bunyi hantu dah turun. Alah. Tengah kusyuk lah. Okay, diorang dah pergi selamat hari, aku terus step join je raya. Tapi dalam kamera dia nampak lah. Terus aku duduk betul-betul depan kamera kat bawah. Okay, faham. Upload, macam aku upload Facebook. Correct, faham. Open lah. Yeah, so Ya. aku pun kadang-kadang ada this kind of, aku have this situation where aku kadang-kadang tak, akunya antara saudara mara aku do not have a lot of akunya umur. Okay. Like either diorang way too young for aku Mhm. untuk berbual, atau way too old untuk aku. I see. So aku cuma ada segelintir yang aku dah umur aku tapi kita tak dapat lah. I see. So akunya orang usually pergi rumah orang, aku akan duduk tepi lah. Aku akan duduk tepi buat hal sendiri. Unless kalau orang berbual aku, baru aku jawab balik lah. I see. Ya. Then ada ni macam saudara aku cakap, "Oh, kau buat podcast Macam buat podcast lah. Oh, Tak, ada lah. Kira tapi- ada yang perasan lah. Ada yang perasaan tapi dah tu je. Dia tanya aku soalan tu. Terus dah. Dia macam aku tak tahu apa aku nak follow up Dan aku macam kau tadi, kau ada follow up question kan tu. Yeah, correct. Leading to the question. Tapi aku ni pandai. Okay lah, dia dah tanya aku senyap balik. Terus aku berbual dengan adik aku. Adik aku punya lifesaver. Oleh aku berbual dengan dia. Yeah, mesti kena ada live saver. Yes. Anyway, semenjak being in this podcast scene lah, no matter how small we are, ada saudara mara macam tegur Ada. kau. Ada. Sama lah, dia cuma tanya buat podcast Tanya gitu je. Dia tanya. I see. Aku verbally belum kena tau. Not a lot of question actually. Mostly of like mana kenal and all this, dah berapa lama weekend. Dan dia tanya lah, dia kira buat macam kira ada income apa. Aku cakap, then I will just answer lah. I see. Aku pula tak pernah kena verbally lah so far hari raya ni ke, atau to be honest kalau dengan member-member luar pun itu je buat kerja gitu je lah kan. Tapi message dah pernah kena. Pasal diorang tanya tahun ni rumah siapa, lepas tu aku
dengan saudara mara cousin-cousin aku lah. Aku cakap my house always open lah for you guys. Aku cakap gitu lah. Jadi dia macam reply balik, your house nak kena bentang tika buat podcast. Aku cakap okay lah, ada je lah satu tapi belum kena verbally lah. Aku baru kena message je lah. Atau aku pun ada juga macam apa dia macam aku partner aku. Kawan-kawan dia ada yang dengar kita juga lah. Tuan ni kita buat, ada orang dah buat grup lah untuk ni semua. Then after that apa dia orang berbual nak pergi raya rumah siapa ni semua. Then diorang cakap for real. For real. Dan aku fikir dia macam bodoh lah. Kesuruh orang belanja yang yo gitu satu tak. Lagi satu awkward situation yang aku nak share. Okay. Whenever kita pergi rumah orang, kita sebagai orang muda, kita respect the elder. Okay. Kita akan salam pun semua. Betul. Korang ada di situation sekarang where korang macam awkward nak salam makcik. Apa ni, wanita lah. Of course lah. Makcik. Sebab of course kita dah berumur apa. Yelah, kita dah berumur. Tak usually macam makcik-makcik. Aku ada yang aku salam, aku dah tahu aku dah biasa salam, aku salam lah. Yes. Tapi ada yang kau tahu kes macam tak rapatnya. Betul. Aku nak salam, aku macam ini macam dia okey tak kalau aku salam dia? Betul. Aku kadang-kadang nak pergi macam awkward sekali. Nanti aku macam okay, kau buat I don't know lah, maybe kalau kau nak ikut style aku, aku go je salam. Kalau dia yang tarik tangan, dia aku cakap minta maaf, terus aku continue. Salam je, tak kisah pasal most of the time ramah lah kau. most of the time diorang ulur lah tangan kan. Nenek members datang nak celebrate raya. Tak kat lantai tu, kat lantai. Ya, but anyway. Ya, dia nak celebrate raya. But anyway kita stress. Tak ada dekat sana, okey, jangan datang. Dekat sana. Alright. Then how about duit raya untuk budak-budak? Ini yang best. Pay now? No? More to QR lah. More to QR lah. QR pay now korang nak tahu recently aku tengah tengok TikTok. Aku tak tahu whether it's a trend ke tak, tapi it was on my apa ni, FYP lah. Okay. This company selling sampul raya tapi dalam gold bar, gold coin. Yeah. Kali hijau sampul So aku ada tengok this kira aku ada research lah. Is it macam berapa harga benda ni. So $99 kan. aku tengok Lihua, okay. Lihua 999 gold coin in dalam sampul tu. 999 gold, okay. Harga dia $58. So kalau tu kau bagi orang, kira kau bagi orang $60 tau tu duit raya. Betul lah, betul. Tapi ada alternatif. Sebab aku nampak Shopee pun ada $1 plus. Kira kan fake je lah. Bedik me lah. Kira kan kau bagi orang $1 je, tak baik je. Tak, kalau macam gitu main paket lah, aku rasa aku kasih parents aku je. Apa? Parents aku kasih. Parents atau wife aku lah. Tapi kalau macam orang luar tidak lah kan, $58 semua lah. Kira kan, tapi kalau kau bagi orang gold coin tu yang Lihuanya $58, itu kira kan over time dia appreciate tau dia punya. Yalah, betul lah. Value. Betul. It's gold bah. Betul. Tapi korang pernah terfikir, ni is a question for another time lah, because aku masih nak tanya pasal Hari Raya. Hari Raya, duit raya. Okay, duit raya tadi budak-budak pasal korang usually ada rasa macam sebab budak-budak nampak muda kan. Betul. Ada budak-budak yang umur dah kerja pun dia nampak muda. Betul. Kau ada kan kau nak bagi dia macam tak apa. Oh, of course lah, ada lah. Atau kau pernah tak kena bila kau nak block orang bagi kau? Tak pernah, tapi aku harap aku kena nasihat tu. Ada Kau masih dapat? Nenek aku dia kasih salam magic. Ini lain lah. Aku sampai tercium mic kau cakap nenek. Kau tanya apa? Aku jawab. Aku cakap lah random macam pakcik. Tak ada. Tak ada Okay. Korang tapi budak kalau yang apa aku kasih, aku ingat dia masih sekolah tu adalah apa dia cakap dah kerja, cakap kalau macam itu tak apa, aku pun dah ada niat nak kasih kau ambil je lah. Gitu je lah. Bukan banyak pun aku cakap itu kan, dia tak banyak, so just take it lah. Aku have to say, aku give my thanks to my mom and my sister and my brother lah. Itu brother lah. Sebab this year raya diorang tolong aku. Diorang coverkan aku duit raya untuk bagi orang. Sebab aku punya gaji belum lagi. Gaji aku belum sampai. So aku ada a bit of hard time lah. Sebab aku pun rasa paisi, budak-budak datang aku tak dapat bagi duit raya. Betul. So diorang cakap aku kau ambil ni je, kau bagi diorang. Betul. Tapi aku at the same time aku appreciate apa what they doing for me. But also macam rasa macam tak biasa sebab bukan duit aku. Betul, not hard earned money kan. Yes. So aku cakap anak Zara aku dua ni yang aku patut bagi. Aku cakap next week I come find you guys. I will give you guys duit raya. Correct. Ya, sebab of course lah anak Zara kan tak nak kasih. Betul. And also tadi aku cakap ni lah,
tu cakap cik tahun ni tak kasih duit, cik kasih doa. Ada tau Boleh. pakcik macam gitu. Tapi tak boleh lah. Cannot do that lah. Asal? Macam ya. this thing like- dah like- terlalu biasa Dah biasa lah. Aku aku just nak pesan tak adalah istilahnya berapa kau kena kasih ke, Ayolah, apa-apa, tak adalah. bila kau kena kasih ke. So ikutlah kemampuan. Ikut- Kalau ikut ada kemampuan. adalah. Of course, Tak ada of course. tak adalah. Yes, correct. Kalau dapat dalam 100 biasa. Macam Cina-Cina punya case. 100. Asal bro? Dia tangkap aku ke? Yang ada sebelah Oh lagi Oh, sikit Dia nak dang. minta duit raya. Oh dang. dia nak minta maaf cium kaki kau. Takut terbijak. Alright. Ya, 100 Kalau orang jarang kasih tu. Jarang jarang. Tunggu ni lah. Tunggu anak-anak dah besar. Untuk bagi korang. Aku rasa dalam yang aku pernah nampak lah anak-anak aku dapat punya kan, aku rasa paling besar 50 kot. Sama. Aku tak pernah nampak Nampak more than Nazara 50 Nazara lah. aku dapat 20. Aku bagi Nazara aku usually like 20 lah. 20 like rapat lah. Betul, yang rapat 20, 10. Yes. Ya. Actually dalam episod ni kita ada lagi banyak benda untuk cover. Tapi madangkan kita pun mengejar masa kan, kita masih late a bit more. Sebab aku ada lagi satu game untuk korang. Oh sekarang dah 40 minit bro. Wah, 40 minit sih. Dah macam-macam boleh berbual. Okey, lagi satu game Last Lagi game satu game. Last game lah aku bagi korang lah. Ya. Kira kalau Melayu juga lastik lah. Lastik lah. Alright, kasih Alright. lah. Ini very simple lah. Simple, okay. Okay. So game ni simple je guys Okay. Dia punya namakan 5 lagu-lagu klasik hari raya. Klasik Namakan ambil kau. Nyanyi boleh lah. Tak boleh lah, bagi aku title lah. Okay. Okay, 5 Okay. Nanti aku akan bagi korang 5 juga dia jawapan. Okay. Kau muda kau start dulu lah. Okay. Kasih time sikit lah untuk fikir. Sekejap. Mana Kasih boleh 10 gini. second. Okay, aku bagi kau 10 second. Okay, 10 10. second untuk fikir. Satu. Okay, jap. Aku jawab begini. Aku pun tak boleh fikir, terus terang. Oh. 1 2 Dah. 2 pun tak ada. 1 je aku dapat. Jadilah. Okay lah. Okay, aku will start the time. 3. Sebab aku Aku. Dia Oh, je. dia. Aku start time. Ready? 3, 2, 1. Suasana di hari raya. Mhm. Duhai bunda. Okay. Duhai ayanda. 10 second pendek Duhai sangat. Bunda, Duhai Ayanda tu satu lagu lah siap. Ni lagu tradisional ke apa? Klasik. Klasik Klasik. Okay. 10 second dengan ni up sikit lah. Sekejap aku dah mention. Okay, tak ada kau tahu. Okay, Syah, ready? 3, 2, Tak boleh pakai 1. Suasana dia raya. Amboi Mak Mina sayang. Aku Eh, tak kasih- tahu. Kasih lagi 10 second. Kasih Okay, 10 second. Aku kacau. Sorry. Okay, last 3, 2, 1. Aku main hembus je lah. Okay. Di di pinggiran Okay. Di pinggiran, okay. Tak tahu siap aku. Aku dah agak je, korang mesti tak tahu title dia. Betul lah. Okay. Title tak boleh. Kau cuma dapat kau technically kau dapat 2 betul lah. Okay. Okay. Kau tak payah cakap lah. Kan? Pohon restu Apa? Dan Duhai Bunda tu lagu dia Pohon Restu ke? Bukanlah, tu bukan title dia. Salah. Okay, so 5 lagu-lagu klasik yang aku dapat. Aku Okay. lupa nak letak di website apa. Okay. Tapi korang akan tahunya. First, satu hari di Kau pilihan title je lah. Ya, title ni ya. Oh, kita nyanyi. Okay. Okay. Satu hari di hari raya. Satu hari di hari raya. Yeah. Okay. Second, balik kampung. Balik kampung. Alright. Okay. Third, selamat hari raya. Selamat Hari Raya kepada Anjing. saudara-saudara. Betul. Okay. Nombor 4, suasana hari raya. Oh, yang tu Pasal ni kan? banyak pakai reels lah. So aku tahu. Okay. Dengan 5, sesuci lebaran. Sesuci. Oh, itu. Okay. Sesuci. Aku ada satu klasik ni. Tak tahu korang ingat ke Okay, tak? apa? Bergema takbir Di hari raya. Siapa nyanyi tu, For You To See.
for you to see. Legend lah orang tak salah Okay. gua. So technically kau menang lah ni game. Alah pasal Sebab kau dapat Aku pada tahu dua satu. bunda duit Apa? anda. Yang dia by Dikit Temasik Dikit masih okay. Bergema suara Dikit Temasik Aku tak tahu dia Aku tak tahu lah. Tapi aku tahu yang tidak pakai Aku tahu tu lagu Dikit kan. Ya. Ya betul. So aku pun aku yang tadi yang kau cakap yang Duhai Bunda. Okay. Duhai ayam tu pun satu klasik tapi aku cuma aku pun lupa apa nama title dia. Betul lah. Okay, sekarang aku nak tweak sikit boleh? Boleh. Cepat, ni sekejap je. Together, korang together. Tak payah Ni bukan game, korang together. Kasih tak aku payah rush, relax. at least 3 lah, kasih senang lah. Okay. 3 lagu tahun ni. Tahun ni. Tahun ni yang korang dah dengar kat Reels ke mana-mana. Oh Kasih lah. shit. Tempat ni aku kalah. Tak ada Okay, ni 10 lah. second untuk think Okay, 10 untuk second think. lah. Kasih 10 second. Aku boleh fikir satu je. Okay, kasih lah, go lah. Raya Gen Z. Okay. Dah Nice. itu je yang aku tahu, yang aku dengar banyak. Okay. Terus just tunggu time je kan. Aku Tak fikir pun dia time. tak aku tahu. Alamak, Raya Okay. lagi. Tak, itu last last year. year. Okay, Oh, tadi so kat this year. Raya Gen Z. Raya Gen Z. Yang lagu daripada Hil Husaini, sayang. Iya, sayang. Yes. Kita ada lagi satu shit. 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 Dari Mimi Fly. Mimi Fly, Mimi Fly Serumpun. lagu. Yes. Tu 3 je aku tahu this year. I see. Tapi aku paling tak suka tu lagu Raya Gen Z. Bukan tak suka, tak boleh vibe. Tak boleh. Masing-masing Din. Aku just tak boleh. Itulah. Tak suka. Okay, aku tak Tak boleh boleh vibe lah, tak tak boleh boleh vibe. vibe. But aku understand maybe the audience is for mostly kids lah. Okay. Sebab dia ni lagu kau akan nampak macam kau tu Secik B tengah rap. Mr. Long Hill, kau buat satu lah Raya Millennium. Long Hill ada tapi aku tak Raya tahu Millennial. start release lah this year kan. Alah, maybe dia Tak tunggu sempat, next year lah. Belum sempat lah. Yalah, Belum yalah, sempat. yalah. Sibuk lagi Anyways, aku explain kenapa aku tahu lagu-lagu raya. Pasal biasalah aku ada anak anak Yeah, of kecil course. kan. So lagu raya Gen Z tu apparently is anak aku yang first punya Hari Raya show kat sekolah. Oh, lama. Raya 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 kami budak Gen Z. Aku macam nak ya, tapi aku macam alright gitulah. Itu satu. Yang sayang tu of course Reels lah banyak. Alright. Anyways ada satu lagu tu kau kena tengok. Lagu Hantu Malam Raya. Oh, aku tak pernah dengar. Oh kau kena dengar, dia pasal kopi by Lukman Podolski. Oh, Lagu dia okay. kikik. Hantu raya bertinggi di depan rumah nenek. Gitulah. Alright. Dato' Ali Syukri dia tak keluarkan lagu kan? Ada juga. Ada. Habis yang nyam Apa ada tu? lagu raya. Aku tak Nyam raya ke apa entah. Okay. Itu pun aku selesa. Tapi pada aku dah banyak tu. Banyak gila. tapi aku rasa lagu raya last year lagi biasa. I see. Last year even Hil Husaini dengan Dola punya lagu. Aku just fanboying Dola. That's why. Cakap pasal raya kan. Lagu raya this year by our own local Pun ada kan? Anaknya Ifan Fandi tu. Anak Ifan Fandi pula. Anak Fandi Ahmad. Yang perempuan Iman Fandi. Lagu dia pun not bad. Oh, okay. Lagu raya dia. Okay, aku belum Aku lupa lah bunyi dia macam mana. Okay, kita kena Google lah nantilah. Yes, correct. Itulah Also, sedikit sebanyak. guys, kita ingin mengucapkan juga lagi sekali lagi selamat hari raya kepada korang semua. Make sure korang enjoy korang yang weekend. Make sure korang Correct. enjoy your time with family and friends. Betul. Keluar jalan raya. Betul. Walaupun kadang-kadang kita semua busy in our daily life kerja, ingatlah kita masih ada family. Betul. Ada kawan-kawan untuk boleh raya. Selagi ada time, pergilah raya. Dan Betul. selagi ada time, dengarlah podcast kita, share podcast kita, like kita punya video, like Betul kita punya Spotify, follow kita kat Instagram. Betul. Subscribe kat YouTube, Yes. follow kat TikTok, Betul. follow dekat Spotify. Betul. Aku ni tengok betul. Betul. Pasal semua betul. Yeah. Dan juga kata-kata terakhir untuk episod kali ini. Kata-kata hari ini. Aku nak kasih satu. Okay. Cakap sikit. Pak Yasin, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Pak Yasin. Ya, jauhilah makmur, dekatkanlah Pak Mur. Gini. Okay lah, kata-kata aku nak cakap yang ni a little bit serious lah, tapi aku rasa ni semua orang tahu it's very cliche. After 1 month of berpuasa tu kan, ini memang hari kemenangan kita. And so please
spare sometime yang sibuk kerja tu kan, spare sometime, spend time dengan family hari raya. And itulah, just put all the serious-seriousnya benda aside jap, go and celebrate lah with your loved one. Jangan lupa jugalah. Ada kata-kata hari ini Pak Syah Borono. Tak ada lah. Oh, tak ada lah. Jadi tadi semua benda tak ada. Nak simple lah. Dia dari kerja, dia penat. Alah. Betul, kita faham. Okay lah, aku sampaikan lah sikit. Okay, sikit lah, kasih. So I mean, walaupun raya, orang kata raya is only one day, right? Betul. Tapi okay lah, macam kau cakap lah, take time. So kita ada yang keluarga banyak. So I mean, kalau ada masa tu pergilah visit, you know. Like especially yang dah saudara mara yang dah berumur. So I mean, see them lah. Okay. So because you never know. So macam mana pun walaupun aku rasa walaupun busy macam mana, we try to rapatkan silaturahim lah. Betul. And all this lah kan. And also at the same time also mana yang pernah buat silap pada kita semua, maafkan lah. Betul. We are humans. Betul. We make mistakes. Betul. So daripada kami also, kalau kita ada buat silap apa pun, maafkanlah kami. Alright, aku buat lagi satu kata-kata terakhir sikit lah. Macam mana pun korang nampak kita punya setup ni pun macam biasa. Usually setup raya aku akan letak macam last year punya, aku akan letak lampu laklip ke apa di sini, tak ada, sebab kita go simple lah. We go simple. Kita ada dari kerja ni semua, Kita renggi. yeah, so hopefully in the near future ke apa, kalau kita ada cukup rezeki ke apa, kita boleh buat our setup more better, and also sedap mata untuk memenang untuk korang lah. And juga di dalam hari kemenangan kita juga ini, hari raya ni, kita pun kena ingat lah, ada orang-orang di luar sana, bukan saja di Singapura, di luar sana yang pun tengah struggling in life. Kita punya sahabat-sahabat, kita punya saudara mara yang dekat luar sana, korang pun tahu, you guys know what I'm talking about. Correct. Let's pray for them, their safety. Betul. And also kalau boleh sedekah lah kepada diorang. Kalau korang nak, insyaAllah pahala akan berganda. Alright. With all that being said, kita bertiga lagi sekali nak mengucapkan selamat Hari Raya. Jangan nangis. Tak. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Dan maafkan kita kalau kita ada salah cakap ke, terkurang konten ke, terkasar bahasa ke, terbual merepek ke. Kita nak minta maaf daripada hujung ke hujung. Alright guys, dengan begitu kita back ya boys. Korang awesome. Bye bye. Ciao.